Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Ipoh pada Jumaat atas dua pertuduhan mencederakan ibu bapanya dengan menggunakan pedang samurai sehingga parah pada Disember lepas. Muhammad Aiman Suhaimi, 30 tahun, mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan itu dibacakan di hadapan Hakim Ainul Shahrin Muhammad. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Aiman didakwa menyebabkan cedera parah terhadap Suhaimi Dawi, 58 tahun, dan Shahliza Ahmad Hashim, 58 tahun, dengan menggunakan pedang samurai di sebuah rumah di Bandar Baru Putra dalam daerah Kinta pada jam 6.30 pagi 26 Disember. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 326-326A Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat, manakala Seksyen 326A memperuntukkan hukuman penjara 2 kali ganda tempoh maksimum yang boleh dikenakan atas sabitan kesalahan itu. Timbalan Pendakwa Raya, Eng Ravina tidak menawarkan jaminan dan memohon agar tertuduh yang tidak diwakili peguam dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta bagi pemeriksaan mental. Mahkamah membenarkan permohonan itu dan menetapkan 30 Januari untuk sebutan semula kes.